Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Kalau nak pala dia, awak pala je nak dia. Tapi, jangan nak gunting kat Bintaro. Saya seorang je boleh gunting kat Bintaro. Tak sigma tau. Tumbukan kacip! Korang ingat kau dah cukup alpha untuk cari pasar dengan aku? Nah, abang giat ni lagi. Dasar skibidi. Kepala awak pilihan. Ni mesti first day awak kan? Sorry. Nampak sangat aku terlebih aura farming sampai kepala aku pun period. Ambil pep ni. 6, 7. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak... Sebutkan ciri-ciri ahli neraka. Saya Ustaz. Ya, betul. Di hari Jumat ini kita akan melaksanakan sholat Jumat dan khutbah. Oh ye, solat Jumat ye, khutbah ye. Assalamualaikum. Amin. Duh, gue mau nanya. Nanya apa? Gue boleh pinjam duit nggak? Biasa ni anak, berapa? Dikit aja, 1 juta. Dikit-dikit banyak itu. Iyalah Do, jangan pelit-pelit. Gue bilang enggak ya enggak. Si Dodo mah, gue nangis ini, gue nangis. Nangis saja enggak peduli gue. Boleh tak kami nak pinjam tandas? Sebab kami rasa nak bijak ni. 2, 3, tak boleh. Tak boleh. Kepala otak dia asal tak boleh pula. Sebab boleh dek. Tak kelakar lah. Siapa kau? Apa kau mau? Sabar. Aku tahu kena rasup, tahu. Keluar kau daripada badan dia. Tanda! Tanda sudah, aku malah dah masa lah. Ini bukan kucing kau syuk keluar Ustaz. Ini dia kena rasuk. Tengok ada jadi apa tu nampak? Saya cikgu matematik. Sekarang saya mau bagi soalan. Tu soalan tak dapat jawab. Alamak, terlindung pula. 2 bulan gantung sekolah. Apa dia? 2 tambah 2, 4. Betul? Betul. Berapa? Kenapa? Siapa kat dalam? Kawan saya tu. Kenapa? Suruh dia cepat sikit lah. Orang lain pun nak pakai. Awak ni tak boleh macam ni. Kita ni hidup berjiran. Toilet kan pinjam. Kan? Share lah sama-sama. Awak tak... Awak? Awak kat mana tu? Saya awak kat dalam. Bukan kau, Jahanam. Kau lama lagi ke? Baru masuk. Tak kira lah baru ke tidak. Lain macam kat luar ni. Di mana cara paling ampuh untuk melupakan seseorang? Asik dengan dunia kamu sendiri aja. Kan gitu cara kamu melupakan Tuhan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Apa yang kau marah sangat ni? Aku marah dengan wasiat aku. Wasiat kepala otak kau. Habis apa? Zuriat. Aku memang marah dengan dia, kau tahu tak? Panggil dia. Hafiz! Kurang ajar Hafiz! 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 Itu anak tu. Bukan itu cara mengajar anak. Tengok aku mengajar anak. Usen! Memang salah kita. Masa ayah sehat dulu, ayah minta tolong, picit kaki, pijak badan kita tak buat. Long. Angah buat Long, Angah pijak. Ayah suruh pijak belakang dia, Angah pijak. Tapi time tu Angah buat dalam keadaan yang tak rela, marah, memberontak. Angah tak ingat. Angah pijak ayat pakai boot. Saya Long, saya tak pernah pijak pakai boot Long. Dia ni jenis kong hajar Long. Ya memang kau pijak tak pakai boot. Kau buat macam mana? Ayah balik kat bawah, atas almari kau lompat. Ambil saja uangku. Tidak, ini hanya topeng. Bukan, tapi dia. Apa maksudmu? Aku polisi. Sadar. Jangan mengikuti jin yang ada di dalam diri kamu. Dia ingin kamu menjadi pengikutnya. Jangan, Teddy. Jangan. Sadar. Dia.
Bos, saya tidak paham lah nih, bos. Apa yang kau tidak paham nih? Ini, bos, saya tidak paham. Tengok sini, saya kasih paham. Paham sudah? Oh, saya paham yang saya perlu berhenti lah. Tadi kawan aku cakap dia hampir kena tipu kat Tesco. Jom dengar voice note dia. Okey, kejadian ni baru berlaku tadi. Aku dengan anak aku dalam kereta. Tiba-tiba ada amoy ni datang. Dia suruh aku buka baju joget depan dia. Nanti dia bagi handphone yang ai. Aku pun mengamuk lah. Aku cakap, ingat saya tak ada maruah ke? Adik, papa cakap sampai rumah baru main kan? Om dokter umurnya berapa? 50. Kenapa gitu? Oh, tua ya Om dokter. Iya. Iya Om dokter, tua banget. Aku aja baru 5 tahun. Iya. Tapi coba tebak. Siapa yang mati duluan? Coba tebak siapa yang waktunya tinggal 1, 2, 3 minggu lagi. Macam mana boy? Hamba rasa lebih sedap makan tanah daripada makan benda ni. Mau kemana pak? Saya nak pusing-pusing je kat sini. Hah? Pusing? Bapak sakit? Tak lah, maksud saya nak keliling je kat sini. Oh, bapak bukan orang sini ya? Bukan, saya dari Malaysia. Ah, Malaysia. Upin Ipin, kepala bapak kau Pipin. Apa pula tiap saya cakap dengan orang kat sini? Saya dari Malaysia. Mesti awak cakap Upin. Apa hal pula ada pun Boboiboy, Adudu, Papa Zola pun lagi cool lah. Lo pernah krisis identitas gak, Der? Maksudnya? Ya kan, kecil lo dibully, terus gede tiba-tiba jadi mas pariwisata. Gak masuk krisis identitas tuh kayak bangun tidur kok kayak anjing gua siapa? Ayah tahu tak? Rokok ni membahayakan kesihatan. Boleh dapat darah tinggi, kencing manis, demam, gaji selalu rendah, pokok tak tumbuh. Last kali mati bucuk. Ayah, awak tegur ni sebaik saya ayah. Okey, kalau betul kau sayang aku, kau cium aku sini. Pakcik, kalau saya yang cium pakcik boleh tak? Hei, apa pula? Kau tak payah. Jadi siapa kau bawa nanti pergi party? Oh, saya bawa diri saya. Lucu kau kan? Serius, saya bawa diri saya. Hai, saya dari different universe. Oh sial, different universe. What the fuck? Tu, aku cakap, minggir dulu setan. Aduh, kau ni lawak. Okay, kau pula buat lawak sekali. Aku? Okay, aku ada satu joke ni tau. Bila kau tengah jalan. Aku sebenarnya suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak lah, lo jelek anjing. Jahat banget. Enggak kok, lu nggak jelek kok. Lu ganteng kok, lu ganteng. Lo gay ya? Jangan deket-deket ya, ntar lo suka lagi sama gue. Lo jelek anjing.